Perlu saya tegaskan, rundingan ini bukanlah pilihan yang kita minta. Tidak seperti mana-mana rundingan perjanjian perdagangan lain, di mana rundingan ini diadakan apabila ada kemahuan kedua belah pihak. Ini adalah tarif unilateral yang dikenakan kepada kita dan juga beratus negara lain dan yang juga berdagang dengan Amerika Syarikat. Suka atau tidak, kita terpaksa berhadapan realiti yang sudah kita jelaskan berulang kali adalah ini tidak adil sama sekali. Ada di kalangan ahli dewan yang mengatakan kita menyerahkan tengkuk dalam berunding. Sememangnya ini adalah realiti geopolitik yang kita hadapi sebagai sebuah negara perdagangan terbuka, berdepan kuasa ekonomi terbesar dunia yang merupakan pasaran ekspor terbesar kita dengan jumlah perdagangan Malaysia Amerika Syarikat pada tahun 2024 mencatat 325 bilion ringgit.